cerita ni banyak Gua Musa sebab kita berubat di Gua Musa tu. Dia kita ambil model kepada gangguan lah. Hok paling famous, antara paling famous yang ramai orang salah faham, yang ramai orang suka dengar iaitu berkaitan dengan sihir. Jadi bila kita bercerita tentang sihir ni, ramai kata sihir pemisah. Bila berlaku gangguan dalam rumah tangga, sihir pemisah. Bila title sihir ni, bila perkataan sihir orang guna, orang akan nampak sihir itu dibuat oleh manusia. Faham tak? Ada orang tak suka, ada orang benci, ada orang nak suruh berlaku perceraian. Hari ni, saya dalam sehari dua ni, saya ada customer yang datang dalam cerita gitu. Dia kata dia kena sihir, dia kata dia kena sihir. 2-3 orang datang. Last kali jawapan dia iaitu satu golongan yang sangat, pada saya maaf lah saya kata, golongan yang sangat jahat. Iaitu jin asyik. Aja dengar kau? Jin asyik tak aja dengar? Jin asyik ni, kalau orang kena jin asyik, mungkin dia tidak berkahwin. Kalau dia berkahwin, mungkin dia tak ada anak. Kalau dia berkahwin, dia tak ada anak ataupun dia ada anak, mungkin dia akan bercerai. Disebabkan jin asyik. Jin asyik ni, cerita jin asyik ni saya boleh katakan dia gini. Dia jin asyik, jin yang suka akan manusia. Yang jatuh cinta pada manusia. Dia tak kisah contoh, jin itu betina. Tak, dia suka pada perempuan, manusia perempuan. Tak pelik. Tapi kebanyakan jin asyik ni, kalau manusia itu perempuan, jin itu lelaki. Kalau manusia itu lelaki, jin itu perempuan. Jin asyik ni dia akan kawal kita, dia akan kontrol kita. Seperti contoh benda ni, jin kenapa ganggu ramai orang perempuan? Kenapa ramai perempuan yang ada gangguan makhluk ni? Sebab dia berkaitan dengan satu cerita emosi. Sebab tu emosi kena jaga, jangan guna emosi koyak. Emosi koyak senang jin masuk. Sebab tu hari ni akhir zaman kenapa makin teruk, kenapa makin kuat gangguan? Tak? Sebab emosi. Manusia susah tak ada duit, manusia mengeluh tak ada duit, manusia rasa nak mati dah. Sebenarnya pelengkap kepada semua itu adalah kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu tak salah nak belajar. Tak, nak belajar buat apa? Sebab kita nak kembali kepada Allah. Yakin tak yakin, ada duit nak makan ni tak ada. Tapi kita yakin Allah yang memberi rezeki. Jadi berlakulah golongan jin yang bernama asyik ni. Allah ramah, sangat ramah. Hari ni saya ada seorang pesakit daripada Kemame. 2 hari lepas saya ada customer daripada Jengka 22. Dia jin asyik ni dia boleh buat gangguan pada kita, berlaku penyakit kulit, gatal, susah tidur malam, tak suka pasangan. Tu gangguan yang dia buat. Jadi sihir itu sihir. Saya tak menafikan sihir orang buat tu ada, sihir pemisah menggunakan bomoh tu ada. Tapi yang paling utama yang saya nak sentuh adalah jin asyik. Saya nak sentuh jin asyik ni sebab dia mengalahkan jin sihir. Sebab cara kaedah dia cara dia duduk dengan kita terlalu lama. Mungkin dia boleh duduk masa sebelum kita lahir. Dia tunggu dah kita nak lahir tu, dia tunggu dah kita. Ataupun bila kita lahir sampai umur kita 10 tahun, 15 tahun, 19 tahun, dia masuk. Ataupun masa kita berlaku masalah. Ada juga golongan asyik ni masuk selepas kita berkahwin. Bila berkahwin tu kita ada masalah dengan pasangan. Jadi hati kita, emosi kita tercalak. Jadi datanglah satu jin, maka jin itulah jadi pengubat kepada hati kita secara tak sedar. Tak? Jadi bila kita, orang kata apa? Bila kita dah berlaku situasi tu, kita akan dengarlah kata jin. Jin nasihat kita. Mungkin kita tidur tu jin yang akan ulik kita tidur. Itu perangai jin asyik. Itu perangai cara kaedah jin asyik. Sebab dalam 2-3 hari ni, customer saya boleh katakan semua ada jin asyik. Sehingga ke yang daripada latest tu daripada Jengka tu, umur dah 70. Tapi umur dalam 60 lebih kat 70 lah. Daripada awal perkahwinan tu memang ada masalah dah. Ada masalah dah. Tak suka pada suami.
Ada satu kes ni sama juga, dia kena jin asyik. Hari perkahwinnya dia, bila dia masuk dari rumah mertua dia, ni paling terkejut saya dengar. Mari bisikir pada dia, bak apa menikah? Bak apa menikah? Siapa dia terkejut sebab suara tu ria. Lepas tu dia nampak ada benda terbang dalam bilik. Tu nak royaknya jin yang ada pada dia sebelum berkahwin lagi. Okey, tu satu cerita pasal jin asyik. Antara kalau kita kata benda yang famous hari ni iaitu golongan saka. Okey, saka ni mari daripada mana? Saka ni mari pada keturunan. Ada kisah leluhur. Leluhur ni bukan saka. Dia bukan saka. Leluhur ni bukan saka. Saka is saka. Saka ni dia ada pendamping dengan jin lah. Maknanya title saka itu jin yang berdamping dengan manusia. Contoh orang tua dulu, dia pakai apa? Dia guna atur raya. Dia guna halak. Dia guna plesik. Sebab apa? Dulu tak ada telefon. Nak berhubung dengan saudara mara, anak beranak, nak tahu khabar berita, pakai plesik. Plesik yang kegi. Dia akan balik royak. Anak mu sihat kau gapo kau. Dia tahu. Berlaku masalah. Okey, apa pakai atur raya? Atur raya ni jaga rumah. Jaga diri. Dan hala ni iaitu sinonim dengan panggil separuh harimau, separuh manusia. Dia panggil untuk buat hijau. Orang nak bedel ko, orang nak buat hijau kebun ko, nak tenaga lebih ko, nak angkat kayu kuat ko. Sebab tu kalau orang ada hala ni umur 70, 80 pun tenaga dia sepuluh orang umur 22. Kaedah dia banyak lah. Sama ada dia seru hala tu datang ataupun dia pakai mentera pada pinggir dia. Dia ada mentera pada pinggir dia, pakai tali sama ada putih ko, hitam ko, kuning ko. Hala. Dia banyak lah kelompok kita di Malaysia ni. Antara yang famous tu lah plesik, hala, turaya. Okey, saat ni kita sebut pasal saka dah. Tadi cerita tentang orang kata apa, jin asyik. Golongan saka ni antara golongan paling famous lah antara kita orang Gua Musek ni. Pengalaman saya rawat saka ni, dia ada berkaitan dengan contoh ada orang ada sipar kering, sipar benda-benda yang lama, periuk belangor. Apa? Sebab dulu sesiapa yang ada saka ni, yang mero, orang kata panggil mero tak? Mero hala ke gapo. Setiap peralatan yang digunakan oleh tuan dia, jin tak dikenal. Contoh, tuan dia ni sokmo guna periuk ni. Masuk guna periuk ni, saka tu boleh kenal periuk tu. Jadi anak beranak ni ataupun orang kata waris ni akan ambil periuk sebabnya yalah peninggalan arwah ke. Nak ingat arwah. Dia kenapa saka tu boleh berpindah? Sama ada dalam salur darah, susu galur darah, dia mari sebab perjanjian. Okey, cerita ni paling kita takut lah. Bagaimana saka ni berpindah? Yang paling utama adalah saat bersetubuh. Saat bersetubuh, kalau tak baca doa, sebab tu Nabi ajar baca doa bersetubuh. Kalau kita tak baca, katalah pasangan kita ataupun kita sendiri ada saka, maka jin tak juga akan masuk ke dalam benih, yang mana benih tak dijadi anak kita. Jadi perangai anak kita, peringkat awal kena sawan tangis. Mata akan jadi tinggi, duduk tengok atas semua. Sebab apa? Sebab dah masuk jin dalam tu. Sebab tu kalau boleh pesanlah kepada semua, siapa yang kenal, amal, faham, biar duduk dalam akal kita, dalam hati kita, doa bersetubuh. Dia juga ada dua doa, doa keluar tandah, doa masuk tandah. Sebab apa? Dalam tandah ni adalah rumah. Dia ganggu budak dalam rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Ummu Sibian. Dalam dia tangan pendek, kaki panjang, cerita dia merangkak, boleh naik di dinding. Itu antara saya letak dalam kelompok setan. Kelompok setan. Dia tak boleh berupa seakan-akan kita. Dia tu memang dia ada bentuk jenis kita sebut binatang lah. Jadi tu satu kelompok lain. Iblis ni title dia hijau buat dia tinggi. Dia hanya atas setan-setan ni, jin-jin ni untuk
ganggu kita. Tapi kalau dia ganggu kita, contoh ilmu sesat ataupun dia panggil ilmu hitam. Tu antara golongan yang pakai betul-betul iblis. Minta pertolongan iblis. Ataupun orang sebut cerita pasal Trinity. Ada orang tanya saya, tak boleh kau hantar jin kepada tempat US kau gapo kau. Tak boleh kau. Saya kata mereka dah lengkap dengan benteng mereka. Bukan kita tak pernah terang. Sebelum dia mau tanya, kita sebagai perawat, kita dah cuba terang. Kita dah cuba terang. Dia backup lah. Sebab untuk meneruskan tapuk Dajjal ni. Cerita dia Dajjal lah. Poin dia sebenar.